Jom unbox figura Nova dan figura Blizzard. Let's go! Aloha, hey, assalamualaikum Sifu Squad. Selamat datang ke video unboxing kedua-dua figura terbaru ni daripada Monster. Saya nak bagi shout out kepada Galactic Comics sebab hantarkan figura ni awal kepada saya. Sebagai peminat Bobo Ice, saya sangatlah teruja untuk buka figura ni. Figura ni not really. Tak adalah, nak baling tapi tak jadi, sayang. Sebelum saya buka kedua-dua figura ni, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Kepada yang dah, terima kasih banyak-banyak. Korang juga boleh follow saya punya social media. Semua link tu ada di ruangan deskripsi. Okay, saya juga ada grup Telegram dengan grup Facebook. Okay, join, tekan, klik link tu. And sebelum saya mula, special shout out kepada semua Sifu Squad VVIP members channel Sifudin. Korang semua, terima kasih sebab support channel Sifudin. You guys are legendary. Tak nak buang masa guys, jom kita unbox kedua-dua figura ni. Jom kita tengok kotak figura ni dengan lebih dekat. So ini bahagian depan dia, macam korang boleh tengok. Alright, dia ada tulis action figure figura, accessories included untuk 4 tahun ke atas. So kita ada figura dekat sini, dan kita ada gambar Nova dekat sini, and then kita ada gambar ni menunjukkan dia punya aksesori ni. Dan yang paling penting, kita ada Monster Play punya authentic product certification basically. Kat atas ni ada tulis Bobo Boy lah. Alright, atas belah kanan dia tulis dia Bobo Boy je macam ni. Okay, warna dia hitam dengan kuning basically. Dan belakang ni yang korang boleh actually pause dan baca, tapi saya akan baca lah. Dia kata Bobo Boy Nova, unleash the fiery power of Bobo Boy Nova, the third level evolution of Bobo Boy Fire and Blaze. Armed with versatile Nova Chakram, which transform into a high-speed Nova wheel, he dominates enemies with unstoppable heat and blazing speed. Itu dia punya description untuk Nova. Dan dia ada gambar-gambar ni lah. Dia boleh pusing kepala, boleh gerakkan tangan, gerakkan kaki. And then ada speeder baraju yang kejap lagi saya akan pasang lah. Dan dalam siri ni ada 3 Bobo Boy. Okay, ni basically untuk baraju lah. Kita dah pernah tengok Sopan. Ni nak tengok Nova. Lepas ni kita nak tengok Blizzard pula. And then bawah ni ada tulis macam ni lah. Ni adalah produk Monster Studios. Okay, so itulah dia. Korang boleh tengok sendiri. And then of course belah kiri macam ni, macam belah kanan jugalah. Okay, itulah dia kotak untuk figura Nova. Alright, jom kita buka. Kat tepi ni dia kena pakai pisau, senang sikit. Okay, dah potong tu. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Macam tu daripada atas dia. So kita buka and itu dia Bobo Boy Nova, figura Bobo Boy Nova. Jom keluarkan daripada plastik dia. First kita tengok dulu figuranya. So inilah figura Nova. Warna rambut dia agak terang Dia orange yang agak terang. Dia tak merah. Mungkin sebab dia nak bezakan dengan warna topi. So ini rupa dia. Korang boleh tengok. Saya pegang kat tangan. Hopefully korang nampak lah. Alright, dia ada macam bulu-bulu, detail bulu-bulu yang berwarna orange kat bawah ni. Ada sikit detail bulu dekat sini. Dan dia punya glove ni agak cantik lah. Saya suka dia punya detail dekat sini. Tu ada detail yang menarik. And bawah dia pun, dekat kaki pun sama. Dia ada macam bulu-bulu punya detail ni. And then ini, ya Allah, ini kasut dia. Okay, so itulah dia Bobo Boy Nova di depan ni bahagian depan. Ni pula bahagian belakang. Okay, harap korang nampak dia ada logo Nova dekat situ, kat tengah-tengah tu. Dan dia punya hoodie ni pada saya agak cantik lah. Dia ada macam rest. Saya suka. Ni belakang dia lah. Ada bulu-bulu semua masih ada lah. Detail dia memang agak untuk figura, this is very good detail lah. Okay, cuma warna rambut dia agak terlalu orange pada saya lah. Ni apa orang kata personal preference. Alright, kita letakkan dia kat bawah. Bagi dia berdiri. Atas kaki sendiri macam Amatona. So kita keluarkan dia punya senjata pula. Woi. Wow. Alright, ini adalah senjata Nova, aksesori untuk Nova.
Okay, so dia ni lain sikit. Orang semua pegang dekat tangan, tapi brother ni tidak Brother ni senjata dia letak dekat kaki. Allahu Akbar. Dia letak dekat kaki. Saya tunjuk dulu kat korang rupa dia, harap dekat kamera ni nampak lah. And then ni belakang dia. Lebih kurang je lah. Dan benda ni kita obviously boleh buka-buka. Okay, sebab kita nak pasang baraju spinner bag. Allahu Akbar, terjatuh lagi dah. Tapi sebelum tu, kita pasang dulu dekat si Nova ni. Okay, Nova ni salah satunya figura yang ada lubang dekat kaki. So, korang boleh letak senjata dia ni dekat kaki. Kalau korang ikut daripada benda ni, ini adalah Nova's weapon. Okay, so basically, korang boleh letak ni dekat kaki. Tapi kalau korang cabut, okay, dia boleh cabut. Kejap lagi saya akan cabut. Dia akan jadi 2 cakram yang korang boleh letak dekat tangan. Selepas dari gentar aksesori, Boboiboy macam jauh lebih menarik. So, saya sukalah benda tu. Kita try pasang, jom. Kita try pasang. Inilah hasilnya selepas saya pasang. Inilah rupa Nova wheel. Okay, Nova wheel dekat kaki Nova. Right? Ni saya tunjuk kat korang. Harap korang nampak lah. Ni rupa dia. It's actually cool. Cuma dia tak boleh berdiri lah kot. Boleh? Tak boleh. Dia tak boleh berdiri lah. Tapi pada saya benda ni cool. It's different lah. Memang lain dari yang lain lah. Kan? Tak pernah pun. Sebelum ni figura buat macam ni. Paling tinggi pun dulu Beliung ada lubang kat belakang kan. Kalau Nova ni ada lubang dekat kaki. Bukan sekadar tu je. Dia juga boleh jadikan cakram. So benda ni kita actually boleh cabut. Jom cabut. Saya harap apa yang saya buat ni betul. Oops, betul. Dia ada 2 cakram basically. Dia boleh transform lah. So ini adalah 2 cakram tu bila korang keluarkan, and then korang boleh cocok je dekat sini, and then cocok ni dekat sini lah, and then you got it. 2 cakram Nova. Okay, cakra Nova lah. Tu dia cakra ni simple lah kalau nak dibandingkan dengan dalam animasi lah. Animasi macam nampak bulat macam gempak kan. Ni macam lebih simple, but I think it looks good lah sebab ada macam detail api tu. It's not that bad. Okay, sebab benda ni sebenarnya saya rasa fokus orang lebih kepada wheel tu, kepada Nova wheel. Ni macam byproduct Nova wheel tu lah. Pada saya okay je. Right, so itulah dia cakram, cakra Nova. Overall, I think this is a very good figura. Untuk figura ni memang cool lah. Okay, daripada figura-figura lain, like even figura sopan, saya rasa ni jauh lebih cool. Ya, saya suka dengan figura Nova ni. Saya tak tahu korang lah. Tapi kalau saya akan tekan link dekat bawah tu untuk dapatkan figura Nova ni secepat mungkin sebelum dia habis stok. Alright, enough pasal Nova. Jom kita buka yang Blizzard pula. Jom kita tengok kotak Blizzard dengan lebih dekat. Inilah rupa dia. Macam biasa saya tunjuk tadi. Ada tulisan-tulisan ni. Action figura, accessories included untuk 4 tahun ke atas. Kita nampak kita punya figura kat sini, dan ini ada gambar Boboiboy Blizzard yang handsome. Ni ada dia punya senjata Boboiboy Blizzard. Ada benda ni authentic product daripada Monstar. Ini belah kanan, ini belah belakang kita ada description untuk Boboiboy Blizzard. Boboiboy Blizzard unleashes the ultimate ice elemental mastery as the 3rd level evolution of Boboiboy Water and Ice. He freezes his foes from a distance with his Blizzuka and strikes up close with his powerful Blizzard Mace. No enemy can escape his frosty wrath. Saya suka description tu. And then belakang ni kita ada dia punya gambar-gambar ni seperti biasa macam tadi saya tunjuk. Ya, korang boleh tengok. Kalau nak pause, silakan pause tengok sendiri. And then, of course, dekat belah kanan ni kita ada tulisan macam ni. Belah kiri dia ada ni ada warna biru-biru macam ni. And kita punya Nova dah nak terbaring. Baguslah dia terbaring dekat situ. Jom buka tengok dekat dalam. Alright, proses dia sama. Kita kena pakai pisau, kena potong. Kalau tak nanti buruk lah kotak ni. Alright. By the way, ni dari atas. And jom kita keluarkan. There you go. Look at him. Jom kita keluarkan Blizzard daripada kotak dia. Alright. Ni kita ketepikan dulu. Kita tengok Blizzard dulu. OMG. So inilah dia rupa Blizzard. Sebab dia pakai topi muka dia memang sentiasa under shade. But ni kalau korang nak tengok mata dia tanpa
tanpa terkena shade dia tu. Itulah warna mata dia dan inilah rupa Boboiboy Blizzard. Okay, kalau muka Nova marah-marah, Blizzard senyum-senyum je korang. Blizzard senyum-senyum happy-happy. Inilah dia design Blizzard. Kenapa dia happy? Sebab design dia sangat cool. Saya suka gila dengan bahagian ni. Dia punya detail dekat sini tu. Oh, saya suka. Okay, so ini rupa depan dia. Korang tengok ni ada banyak warna. Okay, ada warna putih, ada biru yang ni, biru yang ni. Okay, saya suka benda tu. Saya suka dia ada detail bulu-bulu dekat sini. Detail bulu-bulu kat bawah ni. And of course, detail bulu-bulu dekat sini. Dan korang boleh tengok sendiri, ini bahagian belakang dia lah. Bahagian belakang ni ada logo Blizzard dekat atas ni. Dan ada hoodie ni. Yang basically jadi macam dia punya rest jugalah. Headrest dia macam Nova pun ada kan. Nova dia punya hoodie macam tu. And satu benda yang menarik adalah topi dia. Topi dia bukan topi biasa. Okay. Ni topi Boboiboy dah berubah menjadi topi ni. Dia ada nama dia. Saya lupa. Nanti saya letak atas skrin insyaAllah. Apa nama topi ni. So design dia unik daripada Boboiboy lain lah. Sopan ada topi yang unik dia sendiri. Blizzard pun ada topi unik dia sendiri. So inilah dia design Boboiboy Blizzard. By the way, saya nak cakap dia punya rasa dia agak solid tau, macam agak berat. Dan saya rasa sama je untuk kedua-dua. Okay, dia punya figuran ni macam berat, macam rasa solid gila. So saya suka benda tu. Anyways, jom tengok senjata dia pula. Mula kita keluarkan senjata dia. Senjata dia ni pun unik juga. Boleh buka-buka, cabut-cabut lah. Jom kita tengok. Alright, jom kita tengok cara untuk pasang dia. Kita first ada Blizzuka. Inilah dia Blizzuka. Blizzuka memang dah siap. Memang dah terus Blizzuka lah ni. Okay, ini rupa Blizzuka. So, apa kita boleh buat dengan Blizzuka? Kita boleh letak terus dekat tangan dia. So, automatic terus ada Blizzuka. This is so much better daripada panah ais dekat figura ais tu. Panah ais tu memang nampak memang tak cantik lah kalau kita nak bandingkan dengan Blizzuka ni. This is very cool. However, saya rasa saya akan prefer yang kedua, which is Blizzard Mace. Nama pun dah lebih gempak. Cara untuk buat Blizzard Mace, basically kita kena cabut ni. Right? Lepas tu kita kena tukar kita kena pasang ni dekat sini. Right? Kita pasang. Okay, dah pasang. Maka terjadilah Blizzard Mace dan pakaikan dia dekat tangan dia. There you go. Kita ada Blizzard Mace. For me lah, in terms of looks, this is so much cooler lah. Cuma tu lah, Boboiboy pegang tak macam mace lah kan. Dia kalau kat bawah ni ada extra sikit baru nampak macam mace. But it's okay. Saya suka dengan apa yang saya dapat dekat sini. Ni Blizzard Mace pada saya. It's a cool look. Okay. Sebab dia punya ni macam bengkok sikit lah. Macam bengkok. Oh, ni macam better. Ni macam better. So itulah dia rupa Blizzard Mace. Shoo. Saya suka dengan Blizzard Mace ni. For me, daripada tengok kat animasi, saya dah macam OMG, I like the way it looks. It looks cool. Ini ada senjata dia, Blizzard Mace. Dan inilah overall look untuk Boboiboy Blizzard. Alright, kalau nak bandingkan antara dua ni, Blizzard dengan Nova, saya bagi tahu korang satu benda lah. Saya memang bias ke arah Blizzard. Tapi sebenarnya saya rasa design yang lebih detail, yang lebih menarik memang dekat Nova. Cuma Nova ni rambut dia tu, warna dia saya kurang sikit lah. Dan Blizzard pula memang terus tak nampak warna rambut. So basically macam dia sama-sama cool lah. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan dia. But overall, dua-dua sangat-sangat cool. Rugi kalau korang tak dapatkan figura Boboiboy Blizzard dan Boboiboy Nova ni. Saya dah bagi link. Tekan link tu dan terus beli. Right, sekarang masanya untuk kita buat combine mode Blizzard and Nova Baraju Spinner. Jom kita buat. I cannot wait anymore. This is so cool. Rugi kalau korang tak tengok part ni. Saya rasa this is going to be the best part. Alright, first kali untuk buat dia punya main spinner tu, kita kena pasang inilah, kena buat balik Blizzuka. Lepas tu kita kena pasang 4 bahagian ni. Yang daripada Nova ni kita kena pasang dekat atas ni. Dia ada bagi lubang-lubang ni lah. Alright, first kita pasang yang ini. Dia dekat belakang, just tampal, just letak je macam ni rasanya. Okay, one part done. Satu lagi. So ini rupa dia bila kita dah pasang. Actually that's pretty cool. Saya suka dekat benda ni. Lepas tu kita pasang pula yang inilah.
dekat sini. Alright, saya dah pasang pun off camera sebab dia agak susah sikit untuk pasang. But inilah dia rupanya spinner, baraju spinner ni. Ni rupa dia. Dia macam susah sikit nak pasang, macam pelik sikit to be honest. Mungkin saya salah ke apa, tolong korang komen lah kalau saya buat salah apa-apa. Tapi setahu saya inilah dia rupa baraju spinner yang ditunjuk dekat dalam ni lah. Pada saya dari segi rupa dia memanglah cantik kan. Tapi itulah susah sikit lah nak pasang. Saya tak tahu apa salah saya. But yeah, it looks good. And tapi ini belum habis lagi. Sebab sebenarnya ada extra mode ni. Jom kita tengok extra mode ni. Saya rasa extra mode ni kita just cabut ni. And kita dapat benda ni. Basically macam dia punya apa yang dia tembak dekat kapal batu tu kan. And kita boleh pusingkan jadi gasing. Oh, okay, cuba lagi sekali. Oh, that's cool. Boleh jadi gasing. Ni kalau benda ni betul. Oh, now it works, kind of. I think maybe. Anyways, ini rupa dia. Okay, kita menjadikan dia gasing. Dia macam berat sebelah. Macam tu lah. Boleh lah tu korang. Itulah dia yang paling lama saya boleh buat. Saya cuba lagi. Boleh lah korang. Itulah yang dah paling gasing lah tu. Dah tak boleh nak dah terpaling gasing lah. Alright, itu je saya punya unboxing untuk kedua-dua figura. Overall it's cool, tapi dia macam banyak benda-benda yang I think boleh diperbaiki lagi lah in terms of dia punya macam cara nak pasang ke apa ke. Dia senjata-senjata dia cool, tapi tadi yang part spinner tu korang pun nampak sendiri dia tak boleh jadi macam gasing yang betul-betul pusing lama lah. Mungkin ada masalah macam weight distribution ke something like that. I am not sure. Maybe saya salah pasang. So kalau saya salah pasang macam saya bercakap tadi, tolong komen dekat bawah. But it's a good product. Kalau korang suka collect, kalau korang you are a collector, you must get this. So terpulang pada korang, pilihan korang. Maaf kalau korang nak dapatkan, saya dah bagi link, dapatkan sekarang. Sekali lagi saya nak shout out kepada Galactic Comics sebab hantar kedua-dua figura ni awal kepada saya. Alright, itu je untuk video ni. Saya tak nak buat terlalu panjang pun. Video dah panjang kan. Saya pun nak kurangkan panjang dia tu. Saya akan tamatkan dekat sini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton video ni sampai tahap ni. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Galactic Comics. Saya nak cakap tahniah kepada Monster dah keluarkan dua produk yang agak menarik ni. Yeah man, korang dapatkan figura ni. Jangan lupa subscribe ke channel Sifudin. Jaga diri, jaga kesihatan, buat homework. Sayangi ibu bapa. Kita jumpa di video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.